Ramai takut nak guna charger lebih daripada 40 watt dekat iPhone. Tapi bagaimana pula dengan charger 100 watt ni? Korang tak perlu risau lagi dengan charger 100 watt daripada Anker. Alright, kalau korang comparekan charger ni, korang tengok harga dia dekat RM100 weh. Korang top up korang punya duit tu, ambil 100 watt. Kalau pun korang minta hanya 40 watt, dia hanya bagi 40 watt. Segala protector, short circuit, power leakage, amp terlebih, dia boleh dapat detect. Dia juga datang dengan panel LED Super AMOLED. Ya, korang boleh monitor temperature, watt dan hour. Aku bukanlah penggemar Anker disebabkan aku pertama kali cuba brand Anker ni. Ya, aku rasa the best product. Aku beli semua brand Anker. Aku beli charger, dia bagi aku 1 earbud. Kalau kau tengok market price, earbud ni mencecah 100 lebih. Ya, not bad. Alright, kalau kau nak charger macam aku tak link dekat